Right. Ada kat belakang. Ada. Alright guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So apa khabar semua? Hari ni aku turun balik ke Sungai Perak. Sungai Perak hari ni kita nak ronda-ronda kat Sungai Perak. So hari ni aku nak mancing sama dengan Abang Faizal. Okay, so nak test boat dengan dia. Kita check spot yang ada. Okay, so tuan-tuan jangan lupa like, share, subscribe. Stay tune. Alright. Okay, hari ni kita nak explore Sungai Pelus. So ada mana-mana ya. Okay, ni kita pakai Vivo X Vivo 5. Okay, macam biasa lah setup aku. Alright, let's go. Oh, flash tu sampai dam tu. Jadi sebelah. Esok timbul? Esok dah timbul. Ni kerukat ni nak buat begini. Antor. Ada. Ui. Ikan apa ni? Bukan semua. Tak boleh kan? Bawah. Cara belang ni. Betul sebut dia pokok ni kan? Betul juga lah pokok ni. Kena minum. Belang tak dia pak? Padung. Lembu. Ni kalau tadi. Tak ada belang. Tak nak buat belang lah. Tak apa, sebarang pun ikat juga. Itu tepi ni main lah. Mana? Pelan-pelan lah, lalu kat tepi batu tu aku dayung ke tengah. Ada hati. Pelan-pelan lah tepi lah. Naik sikit. Kau hujan ni kot. Ayo je depan. Kalau air buat, hanya lalu
potong ni batu ni. Ni Datang. sadar ya. Boleh lepas buat ringan tak apa. Tapi ada potensi lah. Kita bawa kawan dekat sini. Ini air ni menyedut je. Okay lah, okay. Baru ni kau di sana. Ya. Malam. Ha. Aku duduk botol sini ha. Ni dia tu. Dah air dah hanyut di sana, baru nampak betul-betul dengan air. Telur koper ya. Tak cukup botol ni. Aduh. Ha, dah. Pensel dah. Sana dia. Ini. Okey hari ni. Nak mula kena kasar ni. Hah? Oh tu. Nampak.
Tenggelam rupanya. Baik. Ada kat mana? Ada. Sorry ya. Kosong. Top water gang. Rainbow 5X. Sampai tak kena kasar ni. Come on. 30 Osby Dragon. Besar. Pardu. Alhamdulillah. Tahu pula kecil tu. Again. Rainbow 5X. Ikut. Alhamdulillah, kasar bang. Bang besar bang, badung bang. Waduh. Bang. Terima kasih. Dah dekat. Masih dekat. Padu. Thank you bang. Top water je. Memang besar. Alhamdulillah. Rainbow 5X. GoPro stop recording. Alright gang, strike of the day. Okay, kita gunakan reel Revo 5X, rod juga Revo X. Okay, 612 ni line dia. Okay, untuk strike kali ni dia hasil. Okay, tu dia sebarau ataupun badung. Okay, tak ada belang ni. Tengok saiz dia, anggaran 2 kilo. Tengok, memang padu gang. Saiz tak gang. Okay, Sungai Perak, Kumpangan Centroh, memang padu. Mantap. Okay gang, saya pergi untuk squad dekat ni. Alhamdulillah ada juga strike ekor sebarau Sungai Pelus. Okay, kita tadi kita lebih meninjau tinjau squad semua. Alhamdulillah ekor. Mungkin kita tunggu air jadi sikit. Okay, so jumpa di next video. Bye.